Dan orang boleh mabuk, apa boleh buat tuan? Bahaya tak duduk dalam kemabukan? Bahaya kan tuan. Orang mabuk, pandang pokok satu dia nampak empat kan. Dia berjalan, tuan-tuan berani bawa naik kereta, orang minum, dia minum 3 botol dan jalan uyung ayang. Lepas tu dia ambil kunci kereta, dia start, marilah naik. Dia berani naik. Oh mau tuan-tuan. Ya, dia bawa, dia dah mabuk, lepas tu dia bawa kereta, dia suruh kita naik. Nak naik, tak sampai sah, tiada trek dah berdentum kan. Mana orang yang mabuk, yang tidak clear, dia tak boleh memimpin diri dia, apalah memimpin orang lain. Begitulah kalau pemimpin dia mabuk dengan dunia, mabuk dengan apa, tak kenal akhirat, hukum tak kenal habis. Kita naikkan kita lesap tuan-tuan. Jadi babas habis. Itu ya duduk dia. Ya, nak memimpin dia mesti clear. Kadang-kadang kita unda belakang bas kan, dilarang memandu dalam keadaan mabuk. Ya, sebab orang mabuk kalau memandu jahanam habis satu bas sekarang. Apalagi kalau memandu negara, kalau dia mabuk dia tak kenal Tuhan dia. Memang jahanam habis. Tak pelik kalau jahanam berlaku macam-macam, tak boleh. Sebab dia tengah mabuk. Tu Rasulullah dah pesan. Jadi elakkan kemabukan. Elakkan daripada qalbi kita dimabukkan dengan makhluk. Supaya dia sentiasa hadir hati dia dengan Tuhan, dia kenal siapa Tuhan dia, dia tahu matlamat hidup ni.